Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ni adalah hari yang kedua trip kami ke JB ni. So hari ni kita nak balik ke Bangi dan kita buat keputusan untuk melalui laluan jalan pantai. So let's go. Kita memulakan perjalanan keluar daripada area Gelang Patah. Kita nak menuju ke Iskandar Puteri. Sebenarnya tak jauh daripada hotel kami tadi, dekat sekitar Gelang Patah ni. Kita nak cari satu batu yang menandakan Gelang Patah KM0. Tapi malangnya macam itulah keadaan dia. Walau macam mana pun, syarat bergambar, bukti kami hadir. Wah, cerah betul pagi ni. Harap-harap cuaca baiklah sepanjang hari. Okey, next kami nak pergi satu lagi lokasi yang tak pernah kami sampai. Awal-awal lagi, Google Maps dah halakan kami ke laluan yang buat kami pening. Tapi kami teruskan je lah. Sambil tu dapatlah juga kami tengok kawasan-kawasan area ni. Tapi kami nak pergi ke mana sebenarnya ni? Ya, kami nak pergi ke Forest City. Tapi ramai orang cakap Forest City ni bandar berhantu. Betul ke? Sebenarnya kami dah berhenti beberapa kali dah untuk cek laluan sebenar. Dan akhirnya kami terpaksa buat pusingan U sebab dah jauh tersesat. Finally, kami jumpa juga laluan masuk ke Forest City ni. Jomlah kita tengok apa yang ada dekat sini. Forest City ni terletak dalam mukim Gelang Patah. Ianya seluas 1,370 hektar. Yang mana tanah ni sebenarnya adalah tanah yang ditambak di dalam kawasan laut di bawah pengurusan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Selain itu, Kerajaan Negeri Johor telah menjadikan Forest City ni sebagai pulau bebas cukai untuk meningkatkan lagi pelancongan dan ekonomi di kawasan ni. Comel pula rumah kecil ni. Wow, lurus betul laluan ni. Jauh juga nak masuk ke dalam. Dari jauh dah nampak bangunan-bangunan tinggi. Semakin dekat, semakin rasa berdebar pula. Bermula dari jambatan inilah tanah yang ditambak untuk dibangunkan sebagai Forest City ni. Sebagai zon kewangan khas, Forest City juga menawarkan pakej galakan cukai untuk merancakkan lagi aktiviti-aktiviti perkhidmatan kewangan seperti perkhidmatan perniagaan global kewangan dan teknologi kewangan atau fintech. Kalau you all tanya apa perasaan akak bila berada dekat sini, terasa sangat sunyi. Tapi logik lah, kami ke sini pun waktu hari bekerja. Difahamkan hanya 1% penduduk sahaja daripada bilangan jangkaan 700,000 penduduk yang menginap di kawasan residensi ini. Hai Abang Jalal, kita ni nak ke mana ni? Kami sebenarnya dah hilang arah, tak tahu nak menuju ke mana. Kami berhenti sekejap lah, manalah tahu boleh tanya dekat mana-mana pekerja yang bekerja di sini. Mujurlah kami jumpa seorang pekerja penyelenggaraan yang menghalakan kami ke kawasan yang lebih menarik untuk kami lawat. Tengok apa kita orang dah, apa orang kata, kita tak nak tengok kat mana ni, apa yang ada kat sini. Okay, right, so sekarang ni we are where? Where are we? Kat mana kita? Kita dekat sini. Then kita dekat sini. Kita masuk. Kita masuk. Okay, kita ni dah berada di dalam kawasan waterpark di Forest City. So bagi siapa yang menginap kat sini, diorang sebenarnya
ada banyak aktiviti kat sini juga lah untuk budak-budak kan. Dia punya water park pun dia besar juga. So kita sebenarnya nak heading ke pantai. Pantai dekat belah sana. Kita nak tengok apa yang menarik dekat sini. So dia open untuk public. Okay, open untuk public. Oops. So macam mana cara nak masuk, nak enjoy the activity kat sini? Kena google lah. So first time di Forest City. So kita nak tengok lah dekat tepi pantai ni apa yang ada. So selalunya rasanya ni lebih kepada tempat kanak-kanak ni. Okay, so boleh je bagi siapa yang nak berkelah tepi laut. So kat sini lah dia. Bangunan ni macam very fantastic lah. Okay. Kalau tak kerana Abang Jalal, akak tak sampai sini ni. So cantik sangat. So nice. Kawasan ni sunyi, tak ada orang langsung. Hanya kami berdua saja dekat sini. Tak ada orang. Betul-betul tak ada orang. Ini Twilight Zone ke? Memang tak ada orang langsung. Actually tempat ni cantik gila. Twilight Zone. Okay, kat sana tu dia ada beach untuk pengunjung hotel, Marina Hotel tadi. So kat situ Singapore. yang tadi tu Singapore. Ya betul. Itu link kedua. Bagi pendapat akak lah, mungkin awal-awal dulu Forest City ni macam bandar hantu. Tapi apa yang akak perhatikan, banyak je aktiviti pelancongan dekat sini. Jadi mungkin you all boleh datang sini, bawa keluarga untuk berehat dan beriadah. Dan jangan lupa ber-OOTD dekat sini sebab banyak spot-spot yang menarik dan cantik yang mereka sediakan untuk kita bergambar bersama keluarga. This one like to be developed. Yang ni yang dia orang buat. Jom kita tengok kawasan lain dekat Forest City ni. Okay, yang ni adalah Forest City Maze. Ada pokok-pokok yang tempat apa? Macam laluan berliku. Tapi rasanya pokok-pokok tu tak dijaga betul lagi. Jadi belum sempurna sangatlah laluan tu. Pokok pun tak berapa nak segar. Tak ada pasir rasanya ni. So okay, kita teruskan perjalanan. Kami ucapkan selamat tinggal kepada Forest City dan kami teruskan perjalanan kami menuju ke laluan seterusnya. Sewaktu kami berbasikal ke JB dari Bangi dulu, jambatan Sungai Pulai ni tak siap lagi. Nampak kren besar-besar tu yang warna biru tu? Itulah dia pelabuhan Tanjung Pelepas. Dah sampai pun sempadan daerah Pontian. Dengan adanya jambatan ni, mudahlah kalau kita nak travel dari Pontian menuju ke JB. Aduhai, nostalgia betul bila kami lalu laluan ni. Bagi sesiapa yang tak tengok lagi kami berbasikal dari Bangi ke JB, boleh tengok semula di playlist ya. Teringat masa kami kayuh basikal dulu. Dekat laluan ni lah kami dapat berbasikal dengan budak-budak kecil orang tempatan dekat sini. Dulu kita kayuh. Yeah. Kita kayuh. Nombor dia hilang. Tapi kita sampai. Tapi kali ni kita naik motor. Kosong dah ada. Yeay. Okey, jom ambil gambar.
Waktu kami sampai di sini, Taman Negara Johor Tanjung Piai ditutup untuk kerja-kerja naik taraf. Jadi kami teruskanlah perjalanan. Masa kami touring dengan basikal ke Tanjung Piai, kedai ni tutup. Jadi bila kita touring dengan motosikal, alhamdulillah kedai ni buka. So kita berhenti sekejap berjalan. Ya. Kita berhenti sekejap. Kena kopi. Namanya kopi tinggi. Tengoklah macam mana pun tinggi-tinggi macam mana. Kena tunggu apa dia baru boleh minum. Inilah dia rupanya kopi tinggi. Bersama lah abang kau nak boleh minum. Itulah Abang Jalal ingatkan kopi dia betul minum. Rupanya kita tunggu sampai dia kena tenggik dulu. Tenggik dulu. Lepas tu baru boleh minum. Macam ni rupanya. Nasi lemak dah nak habis. Kat dalam dia? Dalam dia kopi dry. Okey. Bagi akak tak perlu nak tenggik-tenggik. Sebab akak terus minta je air mango. Banyak tu ada tunggu nak minum. Orang tu kena tunggulah kopi dia. Okey. Selain bergambar, akak ambil kesempatan menampal stiker makcik basikal di sini. Stiker makcik sikal belum keluar lagi lah. Abang Jalal dah perkena kopi, kami teruskan perjalanan. Kami hanyalah sekadar nak mengimbau kembali laluan kayuhan basikal kami dulu. Bila sampai di Pekan Kukup, awan gelap macam menghampiri laluan kami pula. Kami mesti teruskan perjalanan, jauh lagi ni. Tapi Abang Jalal kata nak berhenti di satu lagi batu. Batu Kukup KM0. Bila tengok awan makin berat, kami cuba lari dari kemungkinan hujan lebat ni. Waktu ni hujan gerimis dah turun. Kami tak ada pilihan lain, terpaksa sarung baju hujan sebelum kami basah kuyup. Aku sangka hujan hingga ke petang. Rupanya sekejap je hujan lebat tu. Jadi inilah dia cara. Oh, dia dah tanggal dulu dah kasut dia. Tak tahu ni sarung kasut plastik. Ada tapak ya. Okey, kita gerak semula. Selepas keadaan kembali panas. Jom. Sedar tak sedar, kami dah sampai ke Pontian. Pusat pentadbiran Pontian pula terletak di Bandar Pontian Kecil. Dulu kami tak sempat nak masuk ke kawasan Bandar Pontian Kecil ni. Jadi kali ni kami nak tengoklah apa yang ada dekat sini. Rupanya ada sebahagian tempat di tepi pantai di sini adalah kawasan yang ditambak untuk dimajukan sebagai pusat komersial. Oh, di sini rupanya Pontian Seaside. Walaupun pantainya nampak tidak sesuai untuk aktiviti mandi-manda, tapi akak yakin tempat ini menjadi tempat penduduk setempat beriadah atau memancing ikan. Dan jika kita nak ke taman tepi laut dan laman Diraja Johor, kita kena seberang jambatan yang di bawahnya ialah Sungai Pontian Kecil. Taman tepi laut dan laman Diraja Johor juga adalah tempat tumpuan untuk riadah dan bergambar. Next, ke mana pula kami nak pergi ni? Abang Jalal cakap dah sampai Benut ni, dia nak jejak satu lagi batu. Dekat mana pula batu tu ya? Yang sebenarnya waktu kami berkayuh touring dulu, kami tertinggal batu ni. Okey, akak dah nampak dah. Selamat datang ke Benut KM0. Okey, dekat sini ada dua sign Benut KM0. Ini signage yang lama rasanya. Tapi cuma beza dia, kat sini agak confused. Kenapa Pontian Kecil signage ni 34 km, yang itu 24 km? Entahlah. Kalau you all tahu, boleh tulis di ruangan komen ya. Kalau ke Johor, akak suka betul kalau dapat lalu di laluan ni. Kawasan ni redup dengan pokok-pokok di tepi jalan.
Yang sebenarnya kami nak singgah di satu gerai soto yang sedap di Pekan Rengit ni. Tapi kami sampai di Rengit pun dah pukul 2 petang. Kedai Encik Fazli pun dah tutup. Jadi kami berhenti sebentar untuk bergambar je lah. Dalam perjalanan ke Batu Pahat, hujan pula turun. Mujur lah tak lama. Tapi jalan agak basah juga. Perut dah lapar sangat ni. Tujuan utama kami bila dah sampai di Batu Pahat ni hanya satu. Nak makan nasi biryani. Nasi biryani yang kena dengan selera kami ialah nasi biryani Muhammad Shah. Lokasi gerainya ialah dekat Medan Selera, seberang sungai tadi. Alamak, lauk kambing dah habis lah. Tak apalah, ayam pun ayam lah. Ya, lepas kita makan tadi, langit pun agak gelap dekat Batu Pahat ni. So, kami berhenti sekejap solat dekat tempat makan ni. Nak bergerak dengan keadaan kita bersedia dengan cuaca, dengan langit gelap. So, bismillahirrahmanirrahim. Lain macam pula tengok langit ni. Harap kami sampai ke Muar sebelum hujan lebat. Hari Jawa. Baru dah lama. Alhamdulillah, Muar belum hujan lagi. Jadi Abang Jalal kata sempat ni nak kutip batu lagi. Di bawahnya kat kawasan rumah orang ni ada pula batu Muar KM0 kat sini. Dan batu Muar KM0 yang ini pula berada di depan pejabat pos Muar. Kami teruskan perjalanan dengan langit mendung masih kelihatan. Kami sampai Melaka dalam hujan gerimis. Ramalan cuaca pula menyatakan kami bakal tempuh hujan lebat dari Melaka ke Bangi. Waktu sekarang dah jam 5 petang pula. Memandangkan cuaca hujan tak berhenti, jadi kami ambil keputusan untuk berhenti di Melaka dan bermalam di Melaka. So malam ni kita akan berada di Melaka dan esok kita akan bergerak balik ke Bangi. Tapi terminal tu dah jadi tempat, dah convertkan menjadi fire and rescue bomber. Ada cerita apa pula selepas ni ya? Jangan lupa tonton video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video Makcik Sikal dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video yang akan datang.